Tekan. Okay. So macam mana? Kau kita pakai kamera yang baik kau buat. Ni kan Senang kau WMKK/WMKK. Lepas tu tekan dekat atas tu. Ni. Yes. Then press return. Press return. Return. Mana? Return. Oh. Okay. So dah tu. So flight number basically whatever number you guys want. Okay. MH ke K ke OD ke apa pun. So set je lah berapa flight number korang nak. Tak kisah mana. Tak kisah. You buat. Oh, dia best number Ni je lah okay lah. Okay lah, Okay lah. Cost index tu nama pun dah cost. Okay. It's to make your flight to fly efficiently lah. Okay. So for example, you tengok sini kan, Sadut turun mid. Okay. You boleh tengok dia punya, sebenarnya kita akan pergi macam ni, lepas tu kita akan turun. So it takes a turn. Oh, okay. From here. So for at least we spend the optimum, we set the optimum 50. Okay. So waktu kita turn, dia akan turn semua. Okay, kalau kita set like very low, like 30, 20 kan, dia akan take straight turn lah. So dia macam tak comfortable. Oh, okay. And plus, nama pun dah cost kan. So it's like to save cost or whatever lah. The more lower, the more your range will be more shorter. Okay. And it save more cost. But the thing is, will not be comfortable for the customer lah. See. Okay. So logically just set 50. Okay. And this is your cruising altitude, cruising level for your flight. Okay. Since kita fly dekat sini je kan, so 15,000 feet, This is no not problem. Okay. So tekan je 15,000. Okay. Lepas tu tekan ni. Oh, Kita kan, we call this line selected key. okay. Dia ada dekat right, left and right also. See. And this is your tropopause lah. It's your layers in your troposphere. It's your layer in atmosphere. Okay. So your tropopause will be like 55,000. 55 tahu. So next is your performance. Okay. Performance, you have your V1 speed, VR and V2. You guys know the speed. Dia punya definition untuk apa tahu kan? Tahu. So your V1 speed is 1 to 5. 1 to 5. Okay. VR 135 and you punya V2 137. 137. Ini macam mana Sir determine speed ni from your weight lah, so positive calculation, and then he say this will be applicable for this lah. Okay. So then lepas tu kita tekan next phase 4 kali. Okay. Button ni 4 kali tekan 2, 3, 4. and then dia akan keluar this page lah. I see. Okay. So this page apa you kena set, dia punya QNH, your temperature, punya magnetic pin and also your barometer. Okay. So your punya QNH boleh tengok dekat sini. Okay. 1013. Yes, 1013. Okay. And then your temperature, as say like the KLIA, your temperature will be 25 lah. Oh, I see. Okay. And your magnetic heading is 146. 146. Okay. Alright. And your barometer will be 350. Itu pun like yang Set semua lah. set lah. Okay. Set semua lah. So basically so your visibility and stuff lah. Oh, right. And then so that's all. And then now you go to your flight plan. Okay. Okay, flight plan. You guys see this right? Flight plan is continuity. Anggapkan this is your departure and this is your arrival. Since we are taking off in WMKK and landing in WMKK, right? Okay. So now you want to set your departure and your waypoint. Okay. Alright. Dah. Settle lah. Flight plan, sir. Flight plan. Flight plan ni banyak shortcut lah. So saya ajar benda yang sama lah untuk semua orang. Sebab tidak nak buat tu pun lagi susah. Faham. So nak potong ke apa? You buat lah. Oh, saya potong. Okay. Kalau you tak sure, you tanya mana. Saya dah tahu. Yes. Saya dah tahu. Captain. Okay, so first your departure, you tekan dekat ni. Okay. And then you tekan departure to select your runway and your waypoint. I see. So for you to approach after you take off. So the runway we're going to take off is 14L ILS. ILS tu sebenarnya landing system lah. Just include. So and then you boleh tengok dekat sini. Okay. Tekan Agoshi. Lepas tu dia akan tunjuk macam ni. Okay. And then you tekan insert. Okay. Sekarang what we need
just need BKL. Yang warna putih ni je. Yang lain semua, yang warna hijau ni semua kita tak nak. Okay. Sebab we just want this waypoint. Okay. Ini semua ada waypoint lah, Okay. according to your SID. So apa you kena buat? Tekan clear. Tekan yang warna hijau ni first. Lepas tu tekan clear lagi. Tekan ni. Tekan sampai you tengok Agosa. Okay. And then Agosa. So apa yang tinggal ni dengan you punya destination punya. Okay. Lepas tu apa you kena buat? Just tekan insert. Boleh tengok sini, nanti dia akan hilang. Okay, so kita ada BKL je. Okay, next we will set our waypoint lah. Okay, untuk set waypoint kita, kita kena tekan sini. Okay, you tekan sini. Okay, you akan dapat you punya waypoint. Semua dekat sini. Okay. Tengok kan? Okay. Alright. So kita ada 4 waypoint yang kita akan lalu lah After take off lah. Yes. Okay. Sadun, Rumit, Intot dengan Agosa. Okay. So first kita set Sadun. Kita kena tekan BKL. Tekan BKL. Okay. Type Sadun. And press for your next waypoint. And press insert. Lepas tu tekan clear 5 kali. Sebab kalau kita tak tekan clear, kita tekan Sadun, dia akan tunjuk macam ni. So you kena clearkan dulu lah. So next waypoint is Rumit. Lepas tu tekan clear. Okay. And then next Intot. And then Agosa. That's it. Okay. So that's the waypoint you'll be using lah. Okay, next dari waypoint last tu, kita nak pergi ke kita punya runway. Okay, 14L. Okay. So apa kita nak buat? We should go to our arrival airport. Lepas flight plan discontinue ni, baru je is our arrival punya airport. Okay, so tekan ni, kita boleh KK. Tekan arrival. Tekan you punya runway yang you want left. 14 left. Okay, 14 left. Okay. Basically runway ni lah. Okay. And then tekan North Star. North Star ni basically you don't have any specific waypoint you are coming from. Okay. You boleh datang dari mana-mana, like there's no any direction, and you can use this particular waypoints to land, to approach the airport. I see. Okay. So you tekan North Star. Dia ada ni semua. Ni semua Okay. terbaru. Okay. And then you set. Okay. So you have your flight plan. Ini plan. Ini is your plan lah. Okay. Sekarang kita akan set kita punya constraint. Kita speed dengan altitude constraint. So for waypoint, kita tekan di sebelah sini kan. Untuk speed dengan altitude punya constraint, kita kena tekan dekat sini. Okay. So first untuk BKL, Okay. tekan sini. Okay. Kita set untuk BKL since we are climbing. That's our first waypoint. So it's like 240 knots, 7,000 feet. Okay. Return. Next is for Sadun. It's like almost it's already our cruising. Okay. So speed 340 and altitude 15,000. Same goes to Rumit. Both of them are like dekat-dekat kan. So that's your cruising level lah. Cruising waypoint. So same speed lah. Yeah, same speed, same altitude. Same speed. 40 and then this like macam intel lah. You tekan bawah, dia Okay. naik atas. Tekan atas, dia bring bawah. So carilah sampai Intot. Lepas tu tekan 3 yes. Lepas kosong, altitude 50,000. Oh, dah lah 6 ni Kita descend kan. 7,000. Itu 15. Sebenarnya however even you
set dekat sini, dia tak automatic. You still kena buat manually dekat sini. You still kena set punya altitude dia dengan limit speed. Lepas tu Agosa 240 6,000. Okay, tu je untuk kita punya flight plan sebelum take off. Lepas take off, you kena check you punya performance. Okay, since dari Rumit ke Intod, kita akan turun to 6,000 feet. Because we already reached like 15,000 feet at Rumit, and from the distance from Rumit to Intod around 40 nautical miles. You kena set sini 6,000 and then you tarik. Yes, and then dia akan tunjuk operation descent dekat dekat punya FM ni. Okay. So dia akan turun lepas dia dah sampai 6,000. Tunggu dia align sampai Agosa, macam dia align sikit. Baru you akan beri performance, dia akan tulis ni activate approach phase. Okay. So you kena tekan 2 kali untuk confirmkan. And then you kena tekan LS approach. Autopilot dua-dua pun kena engage. And also your side of LS also lah. Lepas tu after dia macam dari sini to this waypoint is like a bit logically straight. You kena tekan direct. You kena direct you punya flight ke Admon, to the first waypoint for your landing lah. So yeah, so the aircraft akan change, akan continue to this. Now you can see that it's continue kan. Once you direct, dia akan continue. So itu je lah about this flight plan. And before take off, sebenarnya kita ada take off configuration. Dia akan tunjuk the primary checklist and the secondary checklist. Primary checklist sekarang dia dah tunjuk lah, sebab kita dah take off banyak kali. Dia akan tunjuk auto brake, dia akan tunjuk sign, dia akan tunjuk speed brake, and then dia akan tunjuk flaps, and then last dia akan tunjuk take off config. Dia akan tulis test, you kena tekan balik, lepas tu dia akan jadi normal. And that is your primary checklist lah, apa-apa dia ada. Parking brake, seat belt, non smoking. Dia sign dah on. Sign dah on. Kalau tutup, dia tekan keluar kat sini lah. Yes, tutup dia juga. Your parking brake is on. Ini is your fuel, your landing gear lah. So untuk take off, apa you kena tengok? First, you kena set you punya brake max. So you set your speed max, your speed brake track. Ini dua kenapa? Sebab kita kan ada V1 speed. Jikalau kita nak reject take off because any problem happens, you don't need to worry much about manually braking. You just reverse thrust, you can adjust the Auto lah. yes, auto or you deploy automatically lah. Tak payah manually tarik. So flaps you can letak dulu. Tarik slow. Tarik dulu. Balik satu kali. Okay, tengok sini. Alright. Then you punya auto, you punya parking brake kita beli off. Tarik. Tarik. Alright. So itu je, and then your sign on. Your smoking sign semua. And then you punya light semua dah on. Waktu take off, ini light semua dah on. Dua kali lah. One. Yes. Wing light. And then you nose light. Take off. Take off. Ini semua landing. Lepas tu, untuk take off, you can expect your speed 340. Bukan speed measure tau. So, untuk cepatkan proses kau, you tekan button ni. And then you putar sampai 50. Left or right? Right. Pusing ni, cepat-cepat boleh. Sampai 50. Okay, tekan balik. Okay, adjust to 340. Okay. And then ni altitude 15,000. Okay. Dia boleh adjust lah tu. Yang betul 1,000 tu 100. Macam ni lah. Ni hundreds, this is thousands. Faham. So itu je lah untuk take off. So heading just biarkan je lah. Heading just biarkan. Jangan buat sebab ni dia kena
Tengok video tu. I think nanti lepas kau take off autopilot dia akan jadi macam dot. Okay. Dia tak ada specific heading untuk take off. I see. Yeah. Okay, lepas tu semua dah. Ini semua korang tahu kan PFD dengan ND semua kan? Ni semua dah tahu dah. Tahu dah. So just now before take off kena 10 gigi betul? Yes. Dia FD akan keluar. But make sure this yellow thing kan, tiga ni kan, dekat sini. Dekat situ. Okay. Baru je dia akan correct levelly goes up and speed will be tally lah. I see. Tu je. So faham? Bad function semua you tahu kan? Ni macam biasa, ni kena you push sampai habis betul? Yes, togak. Slow dulu. Lepas tu you kena call out lah 80 knots. 80 knots or 100 knots. Lepas tu B1 then rotate. So rotate ni akan cakap kan? Dia akan cakap sama I. Siapa fly dia kena cakap lah. Okay. I mean like siapa monitor dia kena cakap. Okay, semua dia akan cakap. Okay. You just have to say check. I see. Then after, lepas tu V2 positive right? Right? Tadi B2 tu B2 tak payah sebut. Tak sebut. Lepas dah take off, you dah tengok like it's okay, positive rate, gear up. Ya betul. I just beritahu je lah. Flap zero. Flap zero. So basically yang monitor yang kena buat semua tu. Yes. Okay. You kena sebut, dia kena buat. Untuk itulah yang speed semua, yang speed V1 semua dia kena cakap. Okay. Lepas take off, you kena cakap lah positive rate, gear up, flap zero. Okay. Okay? Let's go. Tapi function semua dah tahu kan? 80 knots pakai ni dulu kan? Tiller dulu. Guna tiller, lepas 80 knots, I mean until you feel tak ada impact, baru guna rudder. I see. After tiller, check, pakai joystick. Okay. Okay, whenever you ready. V1 kalau lepas je throttle tu, V1 lepas lepas tu V1 kau dah tak akan reject tembak. so biarkan ni, lepas tu kau tarik lah. Ni kau main tiller dulu. Once 80, kau pegang ni dengan kau punya rudder. Okay. Kau tarik Tengok sikit ni. sampai atas ni, kau just go 80. Then Sikit lah. tarik sikit, stay sampai tu. Actually okay. Lepas rotate nanti baru kau tarik Sampai dah kau tarik sampai mana? Sampai 10. Macam daerah tu boleh keluar roket tau. Roket. Tekan je nanti. Baik kita. Okay, whenever you ready, Okay. Ready. tolak. Tu saya tolak je. Let's go kita. Sampai full. Man, ready man? Ready. Akan. Check. Tadi di monitor pun. Nampak je macam dah naik dah. 100 knots. Okay, rotate. Rotate. Kanan sikit. Okay, kalau positive rate, dia dah. Ya. Left zero. Oops, sorry. So slow. Kanan saya itu kanan sikit. Okay. Kiri sikit. Sikit. Kiri. Ya.
dia sangkakan dia kena ada dekat line. Oh, Dia so dia cruising. Dia makan CL. Oh. Just now I just feel it, we not doing nothing. Itu boleh sampai sini je ni. Baiklah Captain. Panjiman kena jumpa kan? Hmm? Jahanam pun telefon. I think dia was like set on the landing. The PFD tadi. Nampak. Because 10,000 feet dia tengok drainage macam leaking kan. So you kena standard kat tadi. Tadi. Okay. Dia dah standard. So sini dekat. Okay, okay. Ni lepas ni just monitor je. So Eji, nanti kita akan switch kan? Kita akan switch masa ni ke ataupun Waktu landing lah. Landing. Waktu landing dia switch apa? Switch place. dia akan switch place. Tak tak. Oh tu. Dia akan turun sana. I see. Ni tak apa lah ni. It's the whole journey lah. I'll tell you guys.
mak aku. Jadi kau balik mana? Balik Putra juga. Oh, dia boleh putra je. Asal? Makan. Oh, makan. Macam ni assessment. Kau tak nampak apa-apa. Depan ni. Anjay. I buy 1,100. Kau pernah amal macam ni, Man? Tak isu tu, tak ingat. Murah tak? Sebab aku ni kira ada sini je. Tapi tiba-tiba waktu assessment saya pergi crossfit tu saya tahu. Saya dah jangan. Pernah ke? Pernah ke saya bagi? Pernah ke saya bagi? Pernah. Sebelum ni semua kena orang. Saya nak belajar kita. Nasi offline pakai? Tak. Center lah. Agak je. Almost. Tadi kan send dia. Sudah, send dah. Matikan just tekan add. Tak nampak. Okay. Kau tak nampak apa. Sampailah. Just a moment before you disengage autopilot untuk landing. You kena disengage before 1000 eh. 1,000. 1000 tu minimum lah. Sekarang pun kau boleh aktivitas punya approach. So tekan ni, okey. Tekan ni, confirm. Lepas tu tekan approach. Ni. Sebab apa? Like we explain a bit You nak landing, you nak let the ILS catch you. So in order to auto land tu, sistem nak bagi ILS tarik kau terbang tu, so you must open both of autopilot AP1 and AP2. Sebab tapi in order for you untuk on dua-dua ni, okay, you tekan dulu. You tak nak on pun. Okay, so you must press approach, then baru boleh. So bila you tekan dulu ni, you dah on. Nanti bila landing, okay, dah sampai this is another reason why I set at 6,000. So that later bila you first Agosar ada mall, you once reach ada mall, you nak masuk ada mall, automatic LS akan catch kapal terbang kamu. Dia akan tarik bawah automatic ke bawah.
Faham. Okay. So you dah sampai import. Habis speed sama. Jangan tukar lagi speed. Step balik 340. Bagus tu. Step balik. Jadi tukar speed. Punya ni kat ni. Tu dah approach dah buat eh? Tak. Terus dah apa? Okay, sekarang ni sebab kita ada flight plan discontinuity saja, saya malah nak ajar yang tu sebab saya nak ajar you guys direct. Okay, sekarang ni Agosa ke Adamall tak ada flight plan tau. So you kena direct kan daripada Agosa ke Adamall. So Sekarang boleh dah. yang boleh akan direct. Mall. Lepas tu tekan sini. Direct. Okay, dapat. Dia ada direct, dia ada line. So then start reduce your speed. Video saya terus 200. Tak fikir. 200 terus. Jangan buat belong buat. Oh, 220. 200. 200. Dia ada bulu kuning. Dia sebenarnya dia sebab benda ni dia akan reduce slow. Okay, so you So tak sampai 200 kan. Then tukar ni push. Push dah. Tolak Okay. kat. Oh, kita slow down kapan. Jangan buat apa, biar dia orang buat. Dia nak tengok, dia orang buat. Apa ni ni? Okay, kamu ni ni. Tak tahan lah. Baru min edition 350 dah set. Yang kamu set tadi kan? 350 kan? Dah set. So the minimum 350 lah. Let's go. Ni. Patut. Okay. Macam mana kita nak tahu glide slope dah catch? Macam mana kita nak tahu we are in proper config? Dekat kita punya flight mode annunciator tu, altitude yang nav tu, bawah tu adalah ILS system, glide slope dengan localizer. Later bila kita dah, sebab tu saya suruh letak 6000 feet, so that the moment you dah sampai Adamall ni ujung sekali atas kanan kita Adamall kan. Adamall tu dia tulis kereta lagi dalam 14 nautical mile. Okay. Once you reach Adamall, automatically this ILS system akan catch kapal terbang kamu. Indicator dia catch adalah glide slope GS dengan localizer tu yang tengah-tengah ni. Glide slope localizer akan naik atas, dia akan ganti glide slope, akan ganti altitude, localizer akan ganti nav. So means kapal tu dah catch. Okay. Faham. So that bila dia dah catch, whatever you set here, dia tak akan follow. Sebab dia akan follow ILS akan tarik dia, bagi tahu dia nak kena ke bawah ke, kena kiri ke, kena ke kanan automatically. Faham. So that bila sebab kamu tak nampak, the moment bila kamu nampak runway betul-betul kat depan kamu dah. ILS, check ILS you dah masuk macam ni, dah settle, you pergi kat nav, tekan navigation, tekan lagi set. Nah, dia punya tu dah betul lah. Ini adalah frekuensi untuk runway 14 left. Okay, so ILS frekuensi setiap runway dia ada frekuensi dia sendiri. Okay. So kalau you salah masuk frekuensi ni, maknanya ILS tak akan tunjuk crack indicator lah. Tapi sebab you dah select runway dekat dalam dia punya MCU ni, dekat you dah select runway 14 left untuk landing dan 14 left landing ILS, dia automatic masuk lah. Boleh buka flaps. Baru sampai Adamall tu, tunggu sampai Adamall. Okay, ini you biar sampai Adamall, then you need to set flaps, buka satu-satu. 170 kan? 200 biar je, 200. Buka dulu flag 1. Once dah buka flag 1, reduce speed 180, buka flag 2. Okay, so this still group punya assessment lah.
lah you kena discuss. Apa nak kena buat, apa nak kena buat. Dan landing. Okay. Communicate lah. Selalu tengok speed brake. Nanti akan keluar indikator warna merah mengatakan bahawa you dah sampai limit speed brake ni. Means tak perlu dah speed brake ni. Kalau you tak matikan sebelum keluar benda tu, saya kata tolak belakang. Macam mana kita nak tahu kita dah sampai, kita nak guna ke tak? Once speed kita dah sampai dekat kita punya selected speed. Sekarang speed kita 200 something. Kita select 200. Sebelum sampai tu you boleh matikan lah. Dah sampai tu you boleh matikan lah. You tak nak guna speed brake. Okay. Sebagai contoh kan, kita biar je. Kita biar, jadi kita tengok warna merah tu keluar. Okay, dia dah ada mall. Okay, start, boleh buka flag. Nampak glide slope, localizer dah naik. Means dah catch ni. So apa yang kena buat sekarang, buat low flag one. Tarik sikit je. Release sekali. Okay. Set go around altitude 3000. Pusing je, jangan tekan bawah, pusing je. Kiri. Okay, biar. Ni go around altitude. Tengok speed. Okay, reduce speed lagi. Speed berapa? Buat 180. Okay, boleh buka flaps tu. Ya. Ini biar dulu Okay. Lagi di bawah sikit 200 nanti boleh buka flap tu. At 3000 altitude, landing gear down, auto brake low at 3000. Speed dah okey belum? Nak buka flap tu? Dah Okey, buka flap tu. speed check. Speed check. Okey. Okay, reduce speed lagi sekarang sebelum sampai FF ni dah lepas darbu, reduce speed 1150. Okay, ready nak buka flap Okay, dah ready. Okay, buka 180. Speed check, flaps 3. Speed check. Flaps. Alright, nice. 175. Okay, dah boleh buka. Flap full. Speed check, flaps full. Okay, dah boleh. Config atas ni. Config terus. Ni buka je dulu. Tak masalah. Okay, dah biar. Ni. Abah biar ikut je. Buka. Kita landing. You dah set flap dah full. Okay. Okay, sekarang ni ini kita tak mahu pakai dah. Sebab apa? Okay. Flap akan tolong kita slow down aircraft dah. Okay. So ini nak landing, checklist. Ini mesti full. Landing gear down, auto brake low. Okay. Ini mesti set ke up. Okay, so set up. Arm, set up. You tak arm kan? Okay, tarik. Cantik, nice. Okay, 3000 landing gear down. At 3000 landing gear down, then select landing speed, which is 135. Okay, 3000 landing gear down, auto brake low, then select you punya landing speed 135. You kena selalu tengok engine ni. Selalu make sure always check your engine. Engine number tu nampak dah. Ini kalau tak dia kalau tak dia sebenarnya aircraft ni menyengit tadi. Selalu check, nampak. Belah kanan tu tendang sangat. Dia kena selalu bunyi lah. Dia selalu main dia. Sebab apa level activity dia segitu tadi. Gear down Dia tahu saya dah. Dia dah. Okay, gear down. Gear down. The feet gears down. Auto brake low. Brake low. Auto brake. depan. Auto brake. Okay, speed 135. Okay. You must disengage. Okay, by 1000 tu okay, sebelum atau dia dah sampai 1000. Sekarang if you properly set your aircraft
1000 you nampak runway kat depan. Sebelum 1000 you akan nampak lampu dah kat depan runway. Kalau you salah set aircraft waktu mula you set MCDU tu, you tak akan jumpa. Pernah jadi tu, kes minyak. Kita lupa isi minyak, nampak betul guys. Biar press pilot arm, check. Nanti dah sampai 2000 dia akan keluar checklist, landing checklist. Okay, kat belakang tu make sure dia semua dibuat lah. Emergency landing. Ingat dia punya prosedur tu kita expedite ni tak payah lah. Saya personally kadang-kadang pakai expedite, kadang tak pakai. Kalau you tadi 2000. 2000 ya. Fuel pula. Aduh, fuel pun salah lah. Fuel pun nak isi. Mana fuel tadi? So tiba-tiba orang ke? Fuel tak payah. Ni, okey. Kosong. Tu Settle kalau habis buat tu dia bising dia marah. Okey. Ready Okay, makan dah 2000 1007. Sekarang center ni sebenarnya. Saya check belakang ni, saya tengok depan tu. Dia center tak betul tu. Check belakang. Dia landing, tengok LS. It's up to you lah kalau you nak tengok apa. Biar. It's up to them. You nak tengok apa. Okay. Kamu faham kan? Man, yang glide slope mobilizer tu kan? Dekat PFD kan? Then you focus kat situ. Bagi center macam tu. Yes. Sekarang kapal tengah sini tu kan? Jadi waktu yang dah land sikit. Yes. Nampak runway inside? Wah. Okay. Jadi clear. You turun bawah sikit je tu. Betul kan? 1000. Disengage. Okay, sini. Sana. Button merah. Batu merah. You tekan button lain, saya tolak markup. Tarik belakang ni, tarik belakang ni, tarik belakang ni, tarik belakang ni. Kita tengok diamond. Tolak lepas sikit. Jangan fokus pada rudder, fokus pada joystick. Tolak belakang ni. Oh, sekarang tarik belakang lagi. Maintain macam ni sekarang. Settle dah balik. Center tu ikut level 500. Boleh tak? Sekarang kita boleh tengok depan. tengok runway. Tengok runway. Nak bagi 400. center, kod localizer. Glide slope bagi tahu kita 100 atas above. bawah. Landing. Okay. Man, nanti kamu dah dengar 50 tu, kamu start flat. Okay. 300. Nice. Minimum Okay. Dah sampai minimum, you say continue. 200. Kalau you nak continue, terus tarik belakang sikit, tarik belakang sikit. Okay. 100. Tangan kat throttle, cantik. Lepas, setelah. Okay, tarik belakang, tarik belakang, tarik belakang. 10 to retard. Alright, flat. Layan je. Okay. Auto brake. Topik. Low. Okay. Saya nak bagi saya komen sikit landing ni. Okay. Bangun. Haris. Okay. The procedure. Okay. Bila sedap. Ni kamu onkan hari Okay. Procedure tadi bila kamu disengage kan, we don't use rudder banyak sangat. Kamu masuk rudder sikit tadi Tak. Tak, okay. Saya pakai Kamu ni je. joystick, biasanya kita akan gerak sikit-sikit je. Ini Airbus bukan Boeing je. Gitu. Airbus gelak-gelak. Okay. So bila dah dia sebut minimum is decision height lah. Okay. Initial decision height belakang lagi. Tapi kita set ni 350. You tengok stabilize tak? You stabilize then you say continue. Means you continue lah landing. Bila you nak land, okay, stabilize aircraft, turun, then you flat. Okay, tadi sebab apa? Sebab you dah tekan auto brake. Tapi kenapa dia disengage auto brake? Macam tak tekan. Sebab you bounce. Oh, Sebab faham. tu dia matikan auto.
Kalau auto brake on, you bounce, you slip kalau tiba-tiba brake masuk. Sebab tu dia dihilangkan auto brake. Okay. So basically kalau kau masuk smooth, okay, you akan dengar retard. Tadi tak dengar retard, betul? Okay. So what is retard? Retard is hari lah. Okay. Hari kan? Retard kan? Okay. Retard is asking you to pull this to idle. Okay, not to reverse thrust yet. Put to idle. Okay. So bila dah dengar 50, dia dengar 50, you dah start boleh tarik aircraft you sikit. Inilah yang kita namakan flare. Dekat roll out tadi dia tunjuk kat situ first landing. Second dia tunjuk flare. What is flare? Flare ni you pitch up sikit you punya aircraft. Nose up. Why? Because we don't want to land with our nose gear. Jahanam. Okay. That's why kita flare. Tapi bila you flare too early, you going to go up. Okay. Sebab apa? You punya kinetic energy tu ada lagi. Kita tak mahu yang tu. Okay. That's why the moment you sampai 50, 40 dah boleh start tarik. Cantik tadi you buat dah. Okay. Tarik. Lepas tu you akan start touchdown. Dah start touchdown, baru you tarik you punya reverse thrust. Okay. Reverse thrust, tadi kalau you nampak you tekan, cuba tekan sekarang. Auto brake tu. Okay. Biru tak keluar, dah habis ni kan. You tekan biru. Okay. Tugas co-pilot lepas tu dia kena tengok. Okay. Reverse ada tak? Okay. Slow down tak aircraft? Sebab tu kena call out reverse green. Okay. Reverse green, decel. Kita kena call out so that kita tahu reverse is green, means reverse ada. Bila dah reverse tu, and decel ni kita slow down lah, deceleration. Okay. Bila dah touchdown, okay, dia akan bawa kita nak matikan aircraft automatically. Okay, kita just idlekan balik ni daripada reverse thrust. Okay, you tolak air depan balik. Okay, so dia akan automatic stop aircraft ni. Kalau kita put power terus, dia akan cancel auto brake. Dia slow down aircraft tapi dia tak akan brake kan kepala kamu lah. Sebab itulah orang disebutkan roll out, dia pusing jalan terus masuk dalam. Tak payah kacau orang kat arah ni. Okay. Okay. Good job. Okay, ingat I would say you did really well sebenarnya. Sebab you aircraft 1000 tu dah nampak straight tadi nak landing. Means there's no miss waypoint ke apa semua waktu you masukkan tadi data tadi. So on our next session, okay, I will let you focus on takeoff and landing, but the first 10 minutes I'll let you set up the system and you can start practice lah. For the rest, sebab saya nak kena ajar orang pula macam mana nak jalan tadi, apa yang nak kena buat kat setiap waypoint tu apa-apa. Okay. In reality, sebab sekarang ni kita lebih kepada memori. In reality, you kena tengok dan analyse benda tu. Okay, you kena calculate kenapa sebelum sampai intort cukup tak kita punya distance supaya kat intort kita 6000. Cukup tak? Okay, sebenarnya kita akan dia takkan ada gap bila kita reduce altitude sampai 6000. Okay, sepatutnya reduce altitude tu terus reduce sampai landing. Okay, itu yang cantiknya. Sebab apa? Kita guna minimal fuel. Ini kau dah reduce altitude sampai 6000 kita nak hold pula. Saya just buat macam tu so that later senang you nak catch yang glide slope ni sebenarnya. Okay. So thank you so much. Tolonglah share video tu kat kawan-kawan. Boleh. You jual lah. Saya nak jual satu RM50 lah seorang. Saya 10. Boleh. Okay. Hari. Tolong aku. Betul balik. Kata tadi patah kan? Oh, yang belakang kan? Ya, manual lock. Okay. Oh. Is it reality dalam kapal ni? Kita buat sendiri dia ada nombor lock tu.